Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kat Pasar Malam nampak ni apa? Penanti. Pasar Malam Penanti ni dekat dekat 1 kilometer. Apa nama tak dia? Cerita Pasar Malam apa ni? Pambusu Pasar Malam dekat Penanti ni. Saya ambil video sikit lah untuk apa? Tengok suasana dia punya apa? Pasar Malam. Itu Pondok Penanti, masjid Pondok Penanti ke tu? Itu. Itulah masjid Pondok Penanti. Nampak jauh kan? Nah, ni suasana dekat 1 kilometer ni. Dekat 1 kilometer saya orang tengok macam-macam ada jual sini lah. Nanti kita tunjuk contoh sekali nampak. Ni saya ikut tak habis ni. Saya ikut dekat 1 kilometer. Pecah rekod Pasar Malam terpanjang sekali lah. Kalah di kita kata di apa? Di Perak apa ni apa? Di Selangor Perak. Pun tak panjang macam ni. Inilah kita ambil sikit video untuk kenangan dah tengok. Aduh. Okey. Ikan murah ni. Udang murah, ikan murah, semua murah. Ikan bera. Bera. Ikan bera. Halo. Halo, senyum hello nak kita. Aduh, ambil video sikit lah, ambil kenangan. Kawan apa? Adik, nama Pasar Malam apa ni? Jual ikan apa ni? Tolong cakap sikit. Saya nak pamerkan ke semua. Pasar Malam Kubang Semang. Pasar Malam Kubang Semang. Nah, ni kita tengok ikan-ikan ni murah dia. Ikan-ikan ni baru naik pada laut ni. Baru naik. Naik pada laut. Cantik dia. Ada yang hidup ah. Lalat hidup ah lalat. Okey, kita tunjuklah punya panjang pasar pagi ni. Pasar pagi hari Minggu lah. Itu hari saya minum teh tarik kat bawah ni, saya tak ingat kat mana. Kat ni saya minum teh tarik itu hari. Teh panas kat ni lah. Ni saya mari saya datang hari Minggu lah. Kita tengok dia punya apa? Suasana dia. Okey. Kita jalan pelan-pelan. Tak boleh jalan kaki dia. Dia punya. Jalan pelan-pelan je. Inilah suasana kita punya Pasar Malam. Tunjuk ya. Pasar Malam. Ramainya orang. Macam-macam ada jual. Macam-macam ada jual. Nampak? Pasar Malam meriahnya. Penanti. Pasar Malam Penanti. Ini atas motor ni. Wah, ikan murah. Sayur murah. Boleh kawan-kawan datang ni. Nampak ikan tu. Bermacam-macam ikan. Macam-macam ikan tu. Ikan semua nampak. Ikan duri ada. Okey, saya tunjuk kat Pasar Malam ni kat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang. Ya, saya akan kat Pulau Pinang ni. Okey. Jalan-jalan. Ini kaki ayam jual. Pasuk. Apa balik? Satu kopi boleh RM5 ah? Satu kopi RM5? Dua RM5? Dua naik. Dua. Satu apa ni? Satu RM5. Satu RM3 ah? Satu RM3. RM3 ambil dua. Berarti apa balik? Ambil dua. Okey. Tunjuk dia punya apa? Ya, kalau sekali nak berhenti meja kan jangan. Okey. Inilah apa balik. Kita beli apa balik sikit lah. Apa balik sikit ya. Ini suasana pasar. Lagi panjang lagi ni pasar ni. Saya bertuju sekerat. Ini duit ya. Okey, suasana pasar akan balik. Panas-panas lagi ya. Panas-panas lagi. Okey. Akan balik ya. Iya. Kami itu hari makan kat jambatan sini lah. Ambil video sikit ya. Okey. Okey, terima kasih dia. Terima kasih. Balik. Apa balik? Apa balik tu? Dia balik dua. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan lagi, jalan-jalan.
Jalan lagi ya, macam-macam lagi ya. Abang balik. Kain baju semua ada sini. Macam-macam nampak, jauh. Okey. Balik. Okey, kita masuk dekat ni je lah. Kita ada masuk dekat sana. Okey ya. Kami yang tak panjang. Okey, dekat ni. Rambutan RM6 1 kilo. Tengok penyaga dah tengok. Mana-mana saja orang ada penyaga nampak. RM6 sekilo. Okey. Itu Pondok Penanti. Apa ni Pak? Apa? Masjid Pondok Penanti. Okey ya, kita mati dekat ni okey ya. Okey. Sampai jumpa lagi.